Jangan pandang rendah pada gold bar 5 gram ini. Walaupun ia tidak setanding gold bar 50 gram, tetapi siapa yang ada gold bar 5 gram sudah ada sekurang-kurangnya RM2,000 dalam simpanan. Hampir separuh rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun RM1,000. Jadi sebelum anda bercerita tentang keburukan emas, sila lihat simpanan anda. Adakah anda sudah cukup simpanan kecemasan 12 bulan pendapatan? Jika belum, anda boleh letakkan target pertama untuk dapatkan gold bar 5 gram. Dengan gold bar 5 gram, simpanan ini cukup untuk anda beli barangan dapur untuk kegunaan satu keluarga selama 1 bulan. Jika anda ada 6 keping gold bar 5 gram, anda sudah pastikan keluarga anda tidak kelaparan selama 6 bulan. Untuk anda dapatkan emas ini, anda boleh pilih kaedah simpanan gap atau Gold Accumulation Program. Simpanan di akaun ini adalah dalam grab emas tanpa sebarang cas tersembunyi dan tiada komitmen. Anda hanya perlu konsisten menyimpan. Anda boleh pilih untuk simpan 1 gram sebulan dan gold bar 5 gram ini akan jadi milik anda dalam masa 5 bulan, atau simpan 0.5 gram sebulan dan gold bar 5 gram akan menjadi milik anda dalam masa 10 bulan. Simpanan emas adalah simpanan untuk masa depan. Untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.